Mung, kalau minyak tinggal sebagi jangan debah. Ini memang ini memang makanan nasi aku. Minyak kelip pun kita orang bawa lagi. Bawa lagi? Kenapa tak dapat? Sebab kita orang memang yakin dengan kuasa Tuhan tu. Akan ada stesen minyak di depan. Allah ada. Percaya. Oh, Assalamualaikum guys. 30 lebih tau. Kita ada 15 jadi. Oh, so memang 50 ya. Cukup dah weh. Kita orang 20, 35. ambil 20 lagi. Ready ada. Ready buka tu. Depan. Kita orang sebenarnya nak Dapat tengok tersinggung ni tu. kereta accident. Ada orang kata ada kereta accident dekat depan kereta musing. Tapi sekarang ni kita orang yang teraccident kat sini. Sebab 30 ya. tersinggung tu cukup baki guys. 20 ya. Video pun apa dah nak tekam dia. Tersinggung tu cukup baki guys. Tengok guys. Kereta belakang padang lah kita. Kita buat jam kat sini Si orang belakang nyumpah hanya dah. Siapa? Macam biasa guys, biar orang depan je yang sengsara, orang belakang duduk relax ya. Lulus. Tertulis memang hakikat. 9 rasa. Weh ni 5. Okay guys, tengok keadaan sekarang sangat gelap gugup. Kita orang ada dekat highway mana weh? Oh, di tepi tu. Mana? Tu Biasalah, tak ini dikena dah kali. mengatakan bahawasanya jam sudah bermula guys. Allah nak siapa? Jadi- kakak hai. Aku tak rasa turun. Aku tak ambil sentuh. Jalan straight boleh ada masuk juga. Ya, sebab you je. Tak ada kaitan. Masalahnya last minute gila you keputusan nak masuk atas tu. Aku kata kita straight. Atas ni.